Hai semua, kali ni kan saya nak share resepi kek batik cheese leleh. Kek batik ni versi kurang manis. Dia rasa lebih lemak berkrim gitu, manisnya tu sedang-sedang. Bekas yang saya guna ni saiz 280 ml. Ni kalau makan sejuk-sejuk kan memang sedap lah, berlemak, berkrim gitu. Saya guna 350 gram biskut Mary. Korang patah-patahkan agak-agak lah, jangan terlampau kecil sangat pula. Dah habis dipatah ramas-ramas macam ni, korang ketepikan dulu. 125 gram salted butter, korang cairkan dulu butter ni. Kalau dah cair macam ni, baru masukkan 100 gram susu pekat, 90 gram susu full cream, setengah cawan Milo, 30 gram serbuk koko. Lepas tu, semua bahan-bahan ni korang kacau-kacau sampai dia betul-betul sebati. Kalau dah betul-betul sebati macam ni, baru masukkan biskut Mary yang kita patah-patahkan tadi di awal video. Gaul bagi sebati. Masa ni saya dah tutup api dapur gas. Lepas tu, korang bolehlah letak ke dalam bekas macam yang saya tunjuk dalam video ni, korang padat-padatkan. Ketepikan dulu, jom buat cream cheese leleh. 250 gram cream cheese, 3 sudu besar gula icing, 200 gram dairy whipping cream. Kalau korang nak cream cheese leleh ni manis, boleh tambahkan gula icing tu. Bahan-bahan ni dah creamy kan. Lepas tu baru masukkan 100 gram susu full cream. Gaulkan bagi sebati. Kalau dah sebati, baru boleh tuangkan atas kek batik tadi. Last sekali, korang taburkan cheddar cheese yang telah diparut. Saya guna dalam 100 gram cheddar cheese yang telah diparut. Saya timbang dulu baru saya parut. Kemudian bolehlah korang simpan dalam peti ais. Selamat mencuba semua. Semoga resepi yang saya share kali ni kan bermanfaat untuk korang semua. Satu resepi ni dapat 5 bekas yang 280 ml.